Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terdapat beberapa hikmah yang kita dapat peroleh apabila kita mencontohi sunnah dan akhlak Rasulullah SAW. Antaranya ialah kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan mengikuti sunnah kita menunjukkan ketaatan dan kecintaan kepada Allah serta Rasulnya. Yang kedua ialah kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana akhlak Rasulullah menjadi panduan untuk kita memperbaiki diri dan hati agar lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, yang ketiga ialah kita dapat membentuk peribadi mulia, iaitu seperti mencontohi akhlak sabar, jujur, amanah dan lemah lembut baginda, membantu kita menjadi insan yang berakhlak tinggi. Seterusnya, yang keempat ialah mengukuhkan hubungan sesama manusia. Kita dapat lihat apabila akhlak Rasulullah SAW mengajar kita menghormati orang lain, tolong-menolong dan kasih sayang sesama manusia. Seterusnya ialah kita dapat menjadi teladan kepada orang lain. Sebagai contoh, apabila kita berakhlak baik seperti Rasulullah SAW, orang lain akan terdorong untuk mengikuti akhlak seperti kita. Sebagai contoh, apabila kita membuat kebaikan, orang lain akan terdorong untuk melakukan kebaikan juga. Dan yang terakhir ialah mendapat ganjaran pahala dan syafaat Rasulullah SAW. Seperti yang kita tahu, orang yang mengamalkan sunnah dan meniru akhlak baginda akan diberi ganjaran di akhirat. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita haruslah mencontohi dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan akhlak mulia Rasulullah SAW agar hidup kita dirahmati dan berjaya di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huda dan hari ini saya akan menerangkan mengenai cara menerapkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan. Melalui aspek ibadah, semestinya sebagai seorang Muslim, kita perlulah menunaikan solat sebanyak 5 waktu sehari semalam tepat pada waktunya. Selain itu juga kita boleh mengamalkan membaca doa selepas solat, sentiasa berzikir selepas solat, berwirid. Kemudian juga kita perlu baca Al-Quran sekurang-kurangnya sehelai sehari. Seterusnya, dari aspek pergaulan serta akhlak, kita perlulah bersikap jujur, amanah serta bertanggungjawab. Selain itu, kita juga boleh menyebarkan salam dan senyum kepada orang lain. Seperti sunnah Nabi, senyum itu dianggap sebagai sedekah. Selain itu juga perlulah menjaga adab dalam pertuturan dengan sesiapa sahaja kita bercakap. Akhir sekali, kita juga perlu menghormati ibu bapa kerana syurga kita berada di bawah tapak kaki ibu. Dari aspek kebersihan dan kesihatan pula, kita perlulah menjaga kebersihan diri, pakaian dan persekitaran. Selain itu, kita perlu mengamalkan wuduk walaupun tidak hendak solat. Sebab wuduk ni dianggap sebagai satu sunat lah, dan boleh jadi keberkatan dalam sepanjang hidup kita kalau kita berwuduk. Selain itu, kita perlu makan dengan tangan kanan dan berhenti sebelum kenyang. Dalam aspek hubungan sosial pula, kita perlulah membantu orang lain tanpa mengira latar belakang. Tak kiralah dia berbeza agama, berbeza kaum, kita tolong semua orang. Kita juga perlulah menziarahi orang sakit dan mendoakan kesejahteraan mereka, kesihatan mereka. Lepas tu, kita juga boleh bersedekah serta berkongsi rezeki dengan orang yang memerlukan. Walaupun kita sedekah 10 sen sahaja dalam tabung surau ataupun beri sumbangan, itu pun dah dikira mendapat pahala juga. Lepas tu, kita perlu amalkan sifat pemaaf dan tidak berdendam. Kemudian kita perlu dalam aspek menjaga alam sekitar pula, kita jangan membazir air serta makanan. Seperti yang kita tahu, kalau kita nak beli makanan atau minuman, tengok pada height kita, tengok pada kuantiti makanan tu. Kalau terlalu banyak, janganlah beli. Kita ikut
kemampuan diri. Lepas tu, boleh juga kita menanam pokok dan menjaga kebersihan alam. Janganlah tebang pokok. Lepas tu, kita jangan merosakkan tumbuhan atau menyakiti haiwan-haiwan. Walaupun haiwan tu seperti anjing yang kita tak boleh pegang, walaupun haiwan tu hina ke, janganlah berbuat jahat kepada mereka. Akhir sekali, dalam aspek kehidupan harian, setiap pagi, setiap kali kita bangun daripada tidur, mulakan sesuatu benda tu, kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, supaya setiap apa yang kita lakukan semua diberkati oleh Allah. Kemudian kita perlulah sentiasa bersyukur dengan setiap nikmat yang Allah beri dan sentiasa berfikiran positif walau apa sahaja ujian yang kita dapat. Akhir sekali, berusaha dengan ikhlas dan bertawakal kepada Allah. Apa-apa pun kita tawarkan saja kepada Allah. Sekian dari saya. Lah. Jadi aku dah subuh kan? Nampak lah. Nanti je lapar tu. Macam mana tak gaduh? Ngantuk lagi. Kita balik lah. Sudah. Awak nak pergi mana? Kita kan ada ceramah ruqyah nanti. Malas lah. Aku ngantuk lagi tau. Aku nak balik nak pergi tidur. Lagi pun tazkirah dekat ruqyah tu. Ulang benda sama je. Tak payah sikit. Sudah. Tugas apa awak? Biarlah. Kita ada macam ni. Mesti nak buka. Lantaklah di situ. Tak payah kutip pun. Malas lah. Beginilah manusia yang lupa tanggungjawab. Tanpa akhlak, dunia jadi kotor. Bukan sekadar bumi, tapi juga pada hati. Flashback. Anak-anak sekalian, ingatlah Allah pernah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. Sesungguhnya, aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Khalifah bukan sekadar pemimpin, tetapi juga penjaga alam, manusia dan diri mereka sendiri. End of flashback. Sudah. Oh, okey tak ni? Aku tak okey. Aku suka tak okey. Bila aku ingat balik apa semua perangai aku sebelum ni, aku rasa macam kenapa aku buat macam tu Aku jadi jahat sangat-sangat sebelum ni. Aku tak tahu aku tak tahu. Tak apa awak, dulu saya kan macam awak. Tapi lepas saya dah join ceramah agama, mendalami ilmu agama, saya boleh berubah sedikit demi sedikit. Nanti awak ikut saya pergi piyah ya. Dah kita berubah sama-sama. Tapi aku kan yang jahat. Allah nak terima ke taubat aku? Tak apa, kita kan as long as kita Muslim, Allah akan tolong kita. Janji kita istiqamah dan berusaha untuk bertaubat. Jom. Kita cakap kau beri. Terima kasih Haris sebab selalu sangat adil dengan aku. Tak tahu macam mana nak balas jasa kau Dah masuk waktu ni. Jom. Ya.
saya buat selalu saya abaikan. Lepas tu saya fikir awak lah apa. Saya minta maaf sangat-sangat. Awak maafkan saya. Saya dah maafkan awak tahu dah. Alhamdulillah. Saya harap awak istiqomahlah dalam perubahan ini ya. Nanti kita pergi pias sama-sama ya. Rasulullah SAW bersabda, senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Merenung keluar jendela, melihat kebesarannya. Menjadi khalifah bukan sekadar menjaga manusia, tetapi juga menjaga alam dan makhluk Allah yang lain. Huda, sejak bila kau jadi ustazah ni? Dah tak best lah dengan kau. Tak apalah Izzah. Aku cuba nak jadi lebih baik je daripada sebelum ni. Ikut sunnah Nabi. Kalau kau rasa macam dah tak best kawan dengan aku, terpulang lah. Aku rasa aku nak berubah jadi lebih baik lagi. Macam lah kau ni. Astagfirullahaladzim. Sabar itu separuh daripada iman. Khalifah sejati tidak mudah goyah dengan sindiran manusia. Dulu, aku ingatkan nak jadi baik ni susah. Tapi, bila lama-lama aku dah ikut sunnah Nabi, gaya hidup Nabi, cara Nabi bertutur, aku jadi lebih tenang. Rasa damai tu mahal sangat. Terima kasih ya Allah atas segala perubahan yang berlaku ke atas diriku ini. Terima kasih atas hidayah yang kau turunkan buatku ya Allah. Aku amat berterima kasih kepada Engkau ya Allah kerana hadirkan seorang sahabat yang sentiasa berada di sisiku untuk membawaku ke jalan yang benar. Terima kasih atas segala nikmat yang Kau telah berikan kepadaku. Alhamdulillah. Aku harap aku akan lebih istiqomah lagi selepas ni. Secara keseluruhannya, sunnah dan akhlak Rasulullah SAW amat penting dalam kehidupan seharian bagi membentuk ciri seorang Muslim yang berperanan sebagai khalifah di muka bumi. Dengan mencontohi akhlak baginda seperti jujur, amanah, bertanggungjawab dan tolong-menolong, kita dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan juga harmoni. Sebagai umat Islam, marilah kita menghayati sunnah dan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian kita agar kita menjadi khalifah yang bermanfaat kepada seluruh alam.